keluar lah. Macam dapat ladang, main-main uruskan ladang, memang tak ada hasil tu. Jadi jangan bayar. Kalau tuan-tuan masuk 3 tak nak tengok orang, ambil duit ni kan, pulang, jangan bagi dia masuk. Itu saja saya. Nah, kita nak kerja dengan orang yang nak percaya saja. Masuk main-main tak ada dalam program ni. Nak masuk dari ujian pun tak boleh. Tapi kita bagi susah, hanya berapa? Bayar pun sekali. Sekali bayar. Cari berapa? Dapat $6,000 kali 3. Ni $6,000, $6,400 ni. Kerana 4 ni dapat kali 3. 15,000. Bayar ni cari berapa? Cuma je. Saya bagi orang kata ni, cari berapa ni? 3 hari je. Lepas dia cari tak ada orang, cari 5 orang tinggal. Sebab apa? Anda tak buat, luar negara tak buat. Saya jamin, anda tak buat, orang lain ramai buat lagi. Hari ni saya close orang satu kapal gaya. Masuk 7 lah. Kalau masuk 3, dia masuk 7. 7 lot. Cikgu. Ini dia. Saya tak ada pergi 900. Dia kata, ada rumah tu ada. Tak ada rumah tu macam ni. 700, 56. 56 kan ada dalam sini. Bila dia kata, kena hantar kepada publik. Lepas tu dia tak pakai masuk wallet. Kena masuk sini. Bila dia ni. Ini dia orang. Hari ada seorang lagi dekat Keluang bagi saya. Malam ni saya terpaksa duduk hotel Keluang. Lepas tu saya nak balik. Sebab besok saya buat ceramah di Seremban. Saya terpaksa duduk hotel Keluang sebab ada satu orang ni memang kawan saya lama. Yang sama-sama ikut saya pergi Amerika, pergi Australia, pergi New Zealand. Dalam industri dia dulu. Sekolah langsung. Saya berhenti kerja betul-betul dah 20 tahun dah. Saya kerja dengan kerajaan dulu. Sebab memang saya pun sekarang satu pangkat yang tinggi kalau saya masuk ke kerja kan. Tapi saya tak nak. Saya berhenti sebab tu saya sistem macam ni tak menyebabkan saya bebas. Dah 20 tahun. Tak kerja bawah orang. Sebab tu saya suka sistem ni sebab kerja dia senang. Bayar sekali, cari power, saya kerja. Tapi kena latih lah. Kena latih orang. Jangan main beranak yang pandai. Kan? Beranak-beranak tinggal beranak tinggal lah. Anak ni satu ni suruh bogil baju keluar ni. Anak pagi, baju rumah dia. Tak boleh lah. Kena didik. Jangan pandai latih orang macam dia. Tak mahu. Dia jumpa orang masuk, dia tak tahu apa-apa pun ada. Dia tak tahu. Lepas tu amanah. Bila saya datang sini, saya bagi awak supaya anda masuk, betul-betul masuk. Kalau tak nak masuk, saya kata, jangan masuk. Beli 3 RM, beli berat. Beli apa-apa barang, bagi orang anak mesti makan. Lebih baik daripada masuk bayar, tak nak buat kerja. Saya terus. Kita nak bayar ni, nak dapatkan ni. Sebab bagi dulu tu. Ni kita nak. Kalau masuk, jangan ni, saya tak nak curang. Jangan masuk. Anda hiduplah tahun macam sekarang, sampai ke gila. Jangan berubah dari segi ekonomi. Nanti kita sedia. Okay. Sebab apa? Bila tuan-tuan dapat macam ini, banyak tuan-tuan boleh bantu. Kalau keluarga anda susah. Kalau anda ada hutang, banyak benda boleh selesaikan. Modal ni saja. Cari ni saja. Allah nak bagi macam ini. RN, RM9,000. Ini saya kata sebulan sekali. Kalau bagi seminggu sekali, macam Pak Zulkifli, dia sekali seminggu $15,000. Tapi ini kalau 4 minggu,